Festival budaya ni memang bagus untuk orang awam sebab dekat sini kita boleh nampak berbilang bangsa yang datang ke sini. So dapat mengeratkan silaturahim. Macam-macam aktiviti yang ada kat sini yang berfaedah untuk anak-anak, orang tua, orang dewasa dan semua kategori orang boleh masuk dalam ni. Okay, saya tahu hari ni keadaan menarik. Pilihan kanak-kanak banyak. Lepas tu budaya pun berbagai-bagai. And QP ni kita makan hari-hari. Memang untuk anak, buat bekal anak. And saya suka dia punya soft salad. Very easy. And dia membantu anak-anak I makan sayur. Sangat luar biasa bagi saya. Walaupun masih kecil lagi, diorang sudah mengangkat kebudayaan seni Malaysia. Dan bukan saja begitu simple, diorang ni ada bakat. Ada bakat yang harus kita kena support. Parents kena support, kerajaan kena support budak-budak macam ni. Dan to preserve kebudayaan Malaysia, tarian, nyanyian dan sebagainya. Hari ini kita ada bintang kecil fantastik dengan QP. Program kali ini actually mengetengahkan talent-talent untuk explore diorang punya kelebihan. Actually kolaborasi bersama Ideatif ini memberi kami peluang sebab kami sudah 100 tahun di Jepun dan sekarang kami membawa produk ini kepada Malaysia selama 15 tahun. Kolaborasi dengan Ideatif ini memberi kami peluang untuk lebih explore dengan cara meluas disebabkan festival budaya ini diadakan di Taman Tasik Titi Wangsa. So pelbagai kaum dan juga pelbagai bangsa datang untuk bersama-sama celebrate. So ini memberi peluang kepada kami untuk mengketengahkan jenama kami di sini. Juara Bintang Kecil Festival budaya